Kalau cycle pelik setiap bulan, panjang tak tentu, tiba-tiba pendek, spotting lama, flow berubah-ubah sampai awak sendiri tak boleh nak detect bila sebenarnya waktu subuh, itu tandanya apa? Hormon awak memang tak stabil. Bila cycle tak ada pattern yang boleh predict, memang mustahil lah untuk predict bila ovulation tu akan berlaku. Awak mungkin perasan pattern macam ni, bulan ni cycle 25 hari, lepas tu 45 hari, bulan satu lagi boleh jadi 60 hari. Lepas tu tiba-tiba datang awal pula, memang chaos. Itu sebab badan tak boleh bagi signal subuh yang konsisten pada awak. So, jadi untuk wanita yang ada PCOS pula, ini sangat common. PCOS buat telur lambat matang, kadang berhenti baru jalan, kadang tak dilepaskan langsung. Dan bila ovulation tak berlaku, badan memang tak akan keluarkan tanda-tanda subuh seperti cervical mucus yang licin ataupun LH peak. Bila cycle pelik macam ni, TTC memang jadi susah. Awak dah cuba dah timing intercourse, dah guna ovulation strip, dah track suhu badan, tapi bila fertile window sendiri hilang, memang susah nak plan apa-apa. So, untuk tahu apa punca sebenarnya, kita akan buat dua test. Yang pertama, blood test untuk lihat hormon apa yang affected, contoh macam estrogen, progesterone, LH, FSH. Dan ini akan tunjuk bahagian mana dalam cycle yang tak bergerak. Ultrasound pula akan bantu tengok sama ada telur sedang membesar ataupun cycle betul-betul stuck. Bila rawatan kena dengan punca, cycle biasanya akan kembali stable, ovulation akan lebih predictable dan fertile window pun mula muncul kembali. Yang penting, cycle pelik bukannya tanda anda tak normal. Ia cuma signal bahawa hormon perlukan support untuk berfungsi dengan betul. Kalau awak perlukan bantuan, awak boleh terus kontak klinik kami, Poliklinik Ana Jassin Melaka. Kami sedia membantu awak.